Mesti ada pelbagai kaum dan budaya. Namun, Ini Saif. Ini Haru. Haru, saya tanya satu soalan. Boleh Saif, bagaimanakah rakyat Malaysia hidup dalam aman walaupun berbeza kaum dan budaya? Betul kamu kata. Adakah kita benar-benar memahami maksud menghormati agama dan budaya orang lain? Jika hari ini saya melangkah masuk ke rumah ibadat yang bukan agama saya, bagaimana ia rasa menunjukkan hormat terhadap kaum lain? Soalan ini akan kami rungkaikan pada hari ini. Sekarang kita berada di Jalan Tukang Emas. Jalan ini juga dikenali sebagai Harmony Street. Di jalan ini terdapat 3 rumah ibadat, iaitu tokong, masjid dan kuil. Jom ikuti kami. Sekarang kita berada di kuil. Kenapa ni Haru? Inilah kuil Sri Poyala Vinayagar Murti Kuil. You tahu tak peraturan kuil ini? Saya tak tahu Haru. Di sini kita perlu memakai pakaian sopan, membuka kasut sebelum memasuki kuil dan kita perlu tidak mengganggu orang yang sedang sembahyang. Oh, baru saya faham. Saya masuk dulu ya. Okey. Cantiknya bangunan ini. Ini bangunan apa? Ini destinasi kedua kami, Masjid Kapur Kelen. Di sini, pengunjung perlu menjaga kebersihan, berpakaian sopan dan tidak boleh mengganggu orang yang sedang solat di dalam. Adakah kamu faham, Haru? Oh, baru saya faham. Terima kasih. Sama. Saif, ini kita berada di tokong Cheng Hun Teng. Tapi kamu tahu tak peraturan tokong sini? Tak tahulah Saif. Tolong terangkan. Boleh. Antaranya ialah kita perlu bercakap dengan suara perlahan dan memakai bajuan sopan-santun. Terima kasih Saif. Baru saya faham. Jom kita masuk. Jom. Pandangan orang awam tentang sikap hormat menghormati. Selamat petang, Encik. Encik, sebagai seorang ahli komuniti yang dah lama bekerja dan berinteraksi dengan pelbagai kaum, mengapakah kita perlu menjaga dan menghormati keharuman kaum? Menghormati ni salah satu sifat kita kena ada dalam setiap manusia kena ada sifat menghormati antara satu sama lain. Kira dia agama apa, bangsa apa, kita kata menghormati. Kerana hormati ni memandangkan kita punya imej. Kalau kita tak ada adab, maknanya tak adalah imej untuk diri kita. Itulah imej. Yang penting perlu jaga, kena saling menghormati. Encik, atas perkongsian yang sangat berharga ini. Kini bersama saya adalah penguasa di kawasan Bandar Hilir ini. Bolehkah saya tanya Tuan satu soalan? Boleh? Jadi, sebagai seorang penguasa kawasan ini, apakah pesanan Tuan kepada generasi muda seperti kami untuk mengekalkan keindahan masyarakat majmuk di Melaka ini? Untuk masyarakat kita berbilang kaum, kita haruslah sentiasa sikap sentiasa saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kira apa bangsa pun kita berada dan di mana kita berada. Sikap itu harus diterapkan generasi muda untuk generasi yang akan datang. Kini kami telah menemui jawapannya. Jawapannya ialah sikap hormat menghormati. Melalui sikap hormat, kita dapat menerima, menghargai dan bertoleransi. Menghormati budaya, menyatukan Malaysia. Terima kasih. Bye. Mungkin kita tak serupa, warna kulit dan budaya, bahasa juga berbeza.